Sahabat Sat, jangan scroll dulu, saya ada nak review sebuah kereta ni sahabat Sat. Hari ni saya nak review sebuah kereta Azia tahun 2024 1.0 M5 didatangi dengan warna grey. Untuk bahagian hadapan lebih sporty dan handsome. Untuk bahagian enjin dia pula menggunakan enjin EEV. Enjin dia memang smooth je geng. Untuk lampu hadapan didatangi dengan LED headlamp dan juga daytime running light, dan juga dilengkapi dengan seketing hadapan. Frame dia pula didatangi dengan saiz 14 inci dan tayar dia masih cantik guys. Untuk bahagian tepi dia nampak panjang guys, siap dengan seketing tepi semak. Paling menarik tentang Azia baru ni adalah key free entry geng, memang canggih. Untuk bahagian dalam dia geng, dia ada power mode drive, 7 TFT multifunction display, 9 inci audio display, 6 airbag dan juga semi leather seat depan dan belakang. Untuk keluasan buk belakang dia datang dengan 265 meter bersama tayar spare. Untuk bahagian belakang, lampu LED dan juga reverse camera. So, sesiapa yang berminat untuk mendapatkan Azia tahun baru 2024, apa yang saya perlukan adalah 1,800 gaji ke atas. Untuk bulanan dia hanyalah RM608 selama 9 tahun. So, kepada anda yang ingin mendapatkan Azia tahun baru 2024 dan juga kereta-kereta terpakai yang lain, boleh cek saya kecil di Express Auto Shah Alam Seksyen 15. See ya!